macam mana bayar zakat fitrah dengan duit, bukan dengan beras. Sebenarnya di zaman Nabi SAW, orang bayar zakat fitrah dengan bahan makanan, bukan beras. Makanan dia ketika itu roti, terbuat daripada gandum, maka mengeluarkan gandum, atau kurma, maka kurma lah. Sementara di tempat kita bukan roti makanan asas kita, makanan kita nasi, asalnya dari beras, maka dikeluarkan beras. Dan itu juga pandangan jumhur ulama. Namun berjalannya masa, timbullah fatwa-fatwa sebahagian para ulama yang mengatakan bolehnya pakai duit, kerana illah guna beras itu tujuannya apa? Untuk menggembirakan apa? Menggembirakan orang fakir miskin di hari raya supaya mereka tak bersedih. Kan itu ilahnya dan itu tujuannya kan. Sehingga kalau seandainya dibagi beras, di rumah tu dah ada 1-2 kampit beras, itu pun tak habis, sementara rumah perlu dibayarkan sewa. Nanti kalau tak dia diusir, beras banyak tapi diusir sebab tak bayar sewa rumah. Timbullah fatwa-fatwa yang mengatakan boleh bayar dengan duit. Sebenarnya masalah ini masalah khilafiah. Kerana di zaman Nabi SAW juga ramai orang miskin. Bukan sama sekarang je. Sahabat-sahabat miskin. Tapi dalam pelaksanaan zakat fitrah, Nabi dan para sahabatnya bukan guna duit, tapi guna bahan makanan. Menandakan itulah yang lebih afdal. Namun saya sendiri secara peribadi, saya pakai bahan makanan. Saya tak pakai duit. Walaupun saya tak menyalahkan orang yang mengeluarkan pakai duit. Cuma dibimbangkan ketika dibagi duit, akhirnya dibeli rokok. Dia kadang-kadang orang-orang miskin ni jemaah, sudahlah miskin tapi tak sedar diri, sombong. Beras di rumah tak ada, duit ada sikit tapi bukan dibeli beras, dibeli rokok. Ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong itu ramai jemaah. Sudahlah miskin tapi sombong. Duit dia bakar. Memang orang perokok tegar ni, dia kepala dia tengak sikit jemaah. Dia keras kepala, degil, susah nak terima nasihat. Oleh sebab itu jemaah, kalau jemaah tak merokok, bersyukurlah, tanda Allah masih selamatkan jemaah. Kalau jemaah merokok, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunggu mati hati kita. Okey, Allah Taala alam.